Sultan Mansur Shah, pemerintah Pahang, tidak mempunyai putera lelaki sebagai pewaris takhta. Baginda mengangkat Raja Ahmad, anak saudaranya yang yatim, sebagai anak dan sangat menyayanginya. Raja Ahmad dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan didikan yang baik, sehingga beliau disukai oleh semua orang. Sultan Mansur Shah kemudian memutuskan untuk menjadikan Raja Ahmad sebagai penggantinya dengan persetujuan bendahara dan pembesar negeri. Raja Ahmad dikahwinkan dengan puteri Sultan, iaitu Raja Puspadewi, dan dikurniakan seorang putera yang bernama Raja Omar. Cerita ini menggambarkan kasih sayang, adat istiadat kerajaan dan harapan untuk kesinambungan pemerintahan. Al-Kisah Sultan Abdul Jamal telah mangkat dan dimakamkan di Lubuk Pelang. Pemergian baginda membawa duka bagi seluruh rakyat. Anak anda baginda, Sultan Mansur Shah, dilantik menggantikan takhtanya. Sultan Mansur Shah mempunyai dua orang puteri yang bernama Raja Puspadewi dan Raja Kusumadewi. Kedua-dua anak baginda sungguh jelita dan kaya dengan budi pekerti yang mulia. Pada suatu hari, Sultan Mansur Shah mula berfikir siapa yang akan menggantikan takhtanya setelah beliau mangkat. Hal ini dikatakan demikian kerana baginda tidak mempunyai anak lelaki. Wahai bendahara, sudah bertahun aku memerintah, namun hati ini masih resah. Takhta ini tiada pewaris lelaki. Apakah akan terjadi pada Pahang kelak? Tuanku, janganlah gundah. Bukankah kita mempunyai Raja Ahmad? Putera saudara tuanku itu bijak, lagi disayangi rakyat. Demi istana, hamba setuju. Raja Ahmad memiliki budi pekerti yang luhur. Baru semalam hamba lihat dia mengajar anak-anak rakyat membaca di surau. Pada suatu masa, Raja Muhammad, seorang pemerintah dari Terengganu yang masih memiliki pertalian darah dengan kerabat di Raja Kelantan, telah berangkat ke Pahang. Kedatangannya ke negeri itu mempunyai maksud tertentu, iaitu dipercayai bagi memperkukuh hubungan antara kedua-dua wilayah melalui hubungan persahabatan dan perundingan diplomatik. Kakanda, sudah seminggu kulihat kau kurang tidur. Masihkah memikirkan soal pewaris? Benar, Adinda. Aku termimpi ayahanda malam tadi. Baginda bertanyakan siapa akan menjaga Pahang selepas aku. Raja Ahmad itu baik hati. Lihatlah bagaimana dia melayan kedua puteri kita seperti adik sendiri. Sultan Mansur Shah berkeinginan untuk menganjurkan sebuah majlis yang meriah sempena upacara berkhatan anak angkat baginda, iaitu Raja Ahmad, serta majlis bertindik bagi kedua-dua puteri baginda, Raja Kusumadewi dan Raja Puspadewi. Acara ini dirancang dengan penuh adat dan tradisi bagi memperingati detik bersejarah dalam kehidupan keluarga diraja. Sultan Mansur Shah mengambil keputusan untuk menganjurkan adat berjaga-jaga selama 7 hari 7 malam. Sepanjang tempoh tersebut, istana riuh dengan alunan merdu gamelan, serunai, gendang dan gong yang tidak henti-henti dimainkan siang dan juga malam. Pelbagai juadah istimewa dihidangkan secara berterusan kepada para tetamu, termaksud pembesar negeri serta rakyat jelata yang datang dari segenap penjuru. Majlis jamuan berlangsung dalam gelagat penuh keriangan, mencerminkan sifat pemurah
dan rasa syukur baginda terhadap nikmat yang dikurniakan. Sesudah disunatkan, Raja Ahmad diminta mengaji bagi menyucikan diri. Akhlaknya bertambah baik dan disukai oleh ramai orang. Wahai sekalian pembesar, atas persetujuanmu semua, hari ini ku isytiharkan Raja Ahmad sebagai putera mahkota. Sudah ditakdirkan, rakyat bersorak mendengar cerita ini. Tuanku, hamba tidak layak. Kanda, ayah percayakan kita untuk memimpin Pahang. Demi Allah, aku berjanji akan memerintah dengan adil. Pahang akan makmur di bawah naungan kita. Tuanku, putera mahkota telah lahir. Raja Umar namanya. Alhamdulillah, inilah penyambung warisan kita. Terima kasih sayang. Kini Pahang mempunyai masa depan yang cerah. Cerpen ini mengajar kita tentang nilai kekeluargaan, kepimpinan berakhlak, kepentingan adat serta berserah diri kepada ketentuan Tuhan. Ia juga menekankan bahawa kejujuran, kerendahan hati dan kebijaksanaan merupakan asas kepada kejayaan dalam memimpin dan hidup bermasyarakat.